Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pelajar-pelajar? Waalaikumsalam. Khabar baik, cikgu. Okey, baik. Cikgu harap semua pelajar sihat-sihat je lah. Okey, baik. Jadi hari ni kita nak belajar berkenaan dengan matematik tahun 2 iaitu wang. Okey, jadi cikgu nak minta semua pelajar-pelajar tolong buka buku teks masing-masing. Muka surat 19 ya. Baik, cikgu. Baik, Cikgu. Okey, baik. Jadi sebelum cikgu mulakan kita punya kelas, cikgu nak tanya satu soalan lah kepada masing-masing. Okey, kalau kamu semua nak beli barang-barang, nak beli mainan ke, nak beli makanan ke, apa yang kamu semua perlukan? Wang. Kamu semua perlukan wang ringgit. Okey, jadi kalau kamu semua tengok dekat dalam buku teks masing-masing, ada duit yang warna oranye RM20, duit yang warna hijau ni RM50, duit yang warna purple ni RM100. Okey, okey baik. Jadi wang-wang yang ada dekat sini, okey ini namanya wang ringgit Malaysia. Okey, jadi wang inilah yang kita pakai untuk beli barang-barang seharian kita. Okey, saya nak tanya Amsyah. Okey, Cikgu. Amsyah, wang yang warna purple tu, berapa dia punya nilai dia? Wang yang warna purple tu RM100, Cikgu. RM100. Okey, pandai Amsyah. Baik, Rashidah, Ya. wang yang warna jingga, warna oranye tu, berapa nilai dia? RM10, cikgu. RM10. Bukan Eh, RM10 Rashidah. Wang tu nilai dia 20. 20. RM20. Okey. Sekejap Okey, hari ni. Okey, nampak ni tayangan video ni. Nampak, Cikgu. Apa, cikgu? Okey, jadi kita akan tengok video sikit berkenaan dengan wang ringgit Malaysia. Sekejap Malaysia, bumi bertuah, kaya dengan keunikan budaya dan keindahan alam semula jadi. Inilah warisan yang mencorakkan identiti kita. Identiti yang kekal dan terus berkembang mendukung perjalanan kita untuk terus menempuh kejayaan sehingga hari ini. Hari ini, kita meraihkan kekayaan dan kepelbagaian warisan negara dengan pelancaran mata wang Malaysia siri baharu. Siri yang bertemakan keunikan Malaysia. Menggabungkan ciri keselamatan yang terkini. Setiap wang kertas dan duit shilling mempamerkan kekayaan negara kita. Daripada khazanah seni dan kraft tangan, ke permainan tradisi, kehidupan liar yang mengagumkan, bunga-bungaan yang mempesonakan, kehidupan laut penuh keajaiban, kekayaan dan kepelbagaian hasil bumi, sehinggalah keindahan alam semula jadi yang menakjubkan. Duit shilling pula mengabadikan seni kraft tangan tradisional dan keindahan flora negara, berlandaskan prinsip-prinsip yang menyatukan kita. Inilah simbol kebanggaan kita. Khazanah warisan inilah
yang menjadikan siapa kita, yang mendefinisikan kita. Inilah keunikan Malaysia. Jadi macam mana dengan tayangan video tadi? Menarik tak pelajar-pelajar? Menarik, cikgu. Hari Ah, cikgu. okey, jadi banyak benda yang kita boleh belajar sebenarnya. Wang ringgit Malaysia ni ada macam-macam warna dan juga dia ada macam-macam nilai. Okey, kalau yang kita tengok tadi, setiap satu wang ringgit Malaysia ni ada dia punya ciri-ciri yang tersendiri. Nanti bila apa pelajar-pelajar semua balik ataupun kalau kamu ada wang ringgit sekarang ni ada duit, ada yang duit sekarang ni, boleh tengoklah beza antara wang ringgit RM1 dengan RM5. Semuanya ada ciri-ciri yang unik. Okey, saya cikgu nak tanyalah soalan kepada Amsyah. Okey, Ya apakah cikgu. ciri keselamatan yang terdapat pada wang ringgit Malaysia yang Amsyah tahu? Cuci keselamatan yang ada pada wang ringgit. Dia ada nombor dekat duit tu. Betul, dia ada nombor. Okey, Rashidah, apa lagi ciri keselamatan yang ada pada wang ringgit Malaysia ni? Sama juga jawapan macam Amsyah. Dia ada nombor juga. Ada nombor. Okey, baik. Okey, sebenarnya salah satu ciri-ciri keselamatan yang ada pada wang ringgit Malaysia ni, dia sangat susah untuk ditiru. Kalau pelajar-pelajar semua nak cuba print ke, tak boleh lah. Sebab dia punya cetakan yang ada pada wang ringgit tu sangat-sangat halus. Cuma boleh dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia sahaja. Okey, semua faham Cikgu. So, Okey, baik. Jadi, cikgu nak kita main sikit. Kita ada satu game. Nama game ni Gabung Nilai. Ha, okey. Sekejap ya. Boleh nampak tak skrin ni? boleh. Okey, baik. Jadi, saya nak minta, uh, kalau tengok dekat gambar ni kan, okey, cikgu dah tampilkan dah dekat papan putih ni. Ada beberapa ni lah barang-barang basah yang biasanya kita akan beli dan kita akan gunalah untuk masak kita punya makanan harian. Okey, Amsyah pernah pergi tak dekat pasar, pasar raya ke ataupun pasar tani ke? Pernah? Pernah. Rashidah pernah tak? Pernah ikut mak saya beli barang. Beli barang. Okey. Jadi, Rashidah, apa benda yang uh, nama sayur yang dekat kiri atas tu? Paling atas sekali. Obes, cikgu. Obes bulat. Kobis. Di sebelah dia pula, Ikan kembung. ikan. Ikan apa? Ikan kembung. Hmm. Bolehlah tu ikan kembung. Okey. Amsyah, yang bawah tu apa tu? Yang mana oren tu? Itu lobak cikgu. Lobak. Pandai. Okey, yang di sebelahnya pula? Sebelah dia ni terung. Terung. Okey, baik. Jadi, sebelum pelajar-pelajar, cikgu dah bagi dah dekat masing-masing ni. Ada beberapa duit contoh lah. Okey, ada RM1, RM5, RM10 dan beberapa keping duit shilling. Okey, jadi saya nak minta untuk pelajar-pelajar gabungkan nilai-nilai apa duit yang cikgu dah bagi tu untuk membentuk satu jumlah yang sama dengan barang-barang yang ada dekat sini. Okey, saya mula dengan Amsyah lah. Okey, Amsyah, kalau untuk kobis yang ada dekat gambar ni, Ha? okey, berapa keping duit RM5 dan berapa keping duit shilling yang kena ada ni? Kalau RM5 kita kena ada satu keping. Okey, kemudian Satu 20 sen tu pun kita kena ada satu. okey, pandai betul.
Ada sekeping duit RM5 dan sekeping wang siling 20 sen. Okey, Rashidah pula. Untuk ikan kembung ni. Cikgu. Okey, berdasarkan wang contoh yang cikgu dah bagi ni. Macam mana kamu nak bentukkan dia jadi RM12.25? Yang mana cikgu? Ikan kembung ni. Satu keping duit RM10. Okey. Dua keping duit RM1. Okey. 20 sen tu satu keping. Okey. 5 sen satu keping. Betul tak cikgu? Okey. Betul Rashidah. Pandai. Okey. Seterusnya. Okey, Amsyar pula untuk lobak. Macam mana dia punya gabungan nilai dia? Untuk duit RM1 kena ada 3 keping. Okey. Untuk 50 sen kena ada sekeping. Okey, pandai Amsyar, betul. Okey, yang terakhir ni. Rashidah. Untuk terung ni. Macam mana nak gabungkan ni? Oh, ni senang tu cikgu. RM1 tu 2 keping. 50 sen satu keping. Dengan 20 sen satu keping. Okey, pandai Rashidah, betul. Okey, jadi cikgu nampak saya punya pelajar ni semua ni, Rashidah dan juga Amsyar dan juga semua kelas, nampaknya dah boleh dah gabungkan nilai-nilai duit wang ringgit kertas ni dengan wang ringgit shilling, dengan wang shilling untuk membentuk satu satu nilai. Okey, itu sahaja. Saya nak minta semua tepuk tangan lah. Tahniah semua sebab berjaya menghabiskan kelas kita pada hari ini. Okey, tepuk tangan. Okey, sebelum cikgu bagi rumusan, saya nak minta pada Amsyar lah. Apa yang Amsyar belajar pada hari ini? Yang saya belajar pada hari ini, kita dapat mengenal mata wang. Aha. Kita dapat mengenal mata wang ringgit Malaysia. Dapat mengenal mata wang ringgit Malaysia. Okey, terima kasih Amsyar. Okey, Rashidah, apa yang Rashidah dapat belajar pada hari ini? Pada setiap ringgit Malaysia ni dia ada ciri-ciri keselamatan masing-masing. Betul Rashidah. Setiap ringgit Malaysia dan juga duit shilling ada dia punya ciri-ciri keselamatan yang tersendiri. Okey, baik. So, untuk rumusan, cikgu nak cakap dekat sini, nilai mata wang ringgit yang ada, okey, semuanya berbeza lah mengikut warna. Dan kalau kamu nak pergi beli barang ke kan, nak pergi shopping dan sebagainya, kamu kena tahulah nilai mata wang ringgit ni dan pastikan kamu tak kena tipu semasa membeli. Jangan pula harga barang tu RM5, kamu bagi RM10. Jadi tak kena dekat situ. Okey, jadi cikgu harap hari ni semua pelajar-pelajar dapat belajar sesuatu yang baru. Okey, terima kasih. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.